Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, dengan izin ketentuan kasih sayangnya dapat kita bertemu dalam video pada kali ini. Terima kasih kepada semua sahabat, follower, viewer, share, subscriber sekalian. Moga dirahmati Allah. Saya pun dalam perjalanan dengan sahabat saya Cik Nik perjalanan ke mana? Jempol. Ke Jempol, ada ceramah pagi ni. Okey. Baru-baru ni saya pun bila tengok keratan akhbar tu, saya agak terkejut dan teringin nak tahu apa isu atau apa ceritanya, iaitu PMX ataupun Yang Berhormat Perdana Menteri hilang sabar dan beri tempoh seminggu untuk perbaiki kelemahan, tukar ke jawatan lebih rendah. Datuk Seri Anwar Ibrahim diberi tempoh seminggu kepada pemimpin agensi penguatkuasa laksanakan pembaharuan dalam penguatkuasaan atau bersedia berundur daripada jawatan. Ni salah satu yang saya petik lah. Dalam petikan yang lain daripada Sinar Harian, Datuk Seri Anwar hilang sabar, beri tempoh seminggu kepada pegawai tertinggi Badan Penguatkuasa. Kawan-kawan semua, saya kira bukan PMX saja, siapa-siapa pun kalau berada pada jawatan beliau, kita akan rasa marah. Kita akan rasa seolah-olah macam ada pihak yang seolah-olah membelakangkan soal kejujuran, integriti, soal amanah ni semua. Apatah lagi dalam sebulan dua ni, pihak SPRM telah mendakwa dan telah pun mengemukakan pelbagai bentuk laporan lah, rampasan, sitaan terhadap individu-individu yang terbabit dengan salah laku, salah guna kuasa dan macam-macam lagi lah, masalah integriti lah. Sebab itu kawan-kawan semua, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan hamba-Nya kita semua menerusi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya memiliki sifat amanah. Sifat amanah ni bukan hanya pada pemimpin sahaja, hatta kami para penceramah, para pendakwah ini, mak bapak, anak-anak, guru, penjawat awam, kerja sendiri, swasta, semua kena ada sifat amanah. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berkaitan tentang amanah itu kurang lebih dalam 6 kali disebut dalam Al-Quran. Termasuklah dalam surah Al-Baqarah ayat 283, surah Al-Mu'minun ayat 8, surah Al-Ma'arij ayat 32, surah Al-Anfal ayat 27, surah An-Nisa ayat 58, surah Ahzab ayat 72. Ini semua ayat berkaitan tentang sifat amanah yang sepatutnya ada pada diri kita semua. Dan sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi memberikan pada kita satu bayangan bahawa akan keimanan seseorang itu bergantung pada tahap amanahnya seseorang itu. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman orang yang tak ada sifat amanah. Ini bukan iman, ni bukan soal songkok tinggi, serban besar, jubah meleret, biji tasbih besar bola golf. Bukan. Dia soal iman ni bergantung atau dapat dilihat sejauh mana amanahnya dia dalam melaksanakan tugas maupun tanggungjawab. Sebab itu kalau lihat para alim ulama menyebutkan, bukan sekadar sifat amanah itu hanya sekadar jujur, bercakap benar, ataupun tulus dalam perkhidmatan ataupun tugas, tetapi ia membabitkan soal performance kita ataupun soal kecekapan kita dalam melaksanakan tugas. Itu pun sangat berkait rapat. Sebab itu
saya mengajak diri saya lah, dan rakan-rakan semua, mari kita jadi manusia yang walaupun pendapatan kita sungguh pun tidak besar, tetapi barakah. Pendapatan kita itu berkat di sisi Allah SWT, dapat memberi anak isteri makan dengan nafkah yang halal dan berkat. Sebab berkat ini jauh lebih besar daripada soal kekayaan. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi pernah berpesan pada sahabat, ni'mal mal lirrajulis salih. Sebaik-baik harta adalah harta yang berada pada tangan orang soleh. Maksudnya harta kalau duduk pada tangan orang baik, maka harta tu memang akan dibawa atau disalur atau diguna ke arah kebaikan. Tapi kalau harta tu duduk pada tangan orang jahat, orang zalim, orang kejam, orang yang berpaling tadah, orang yang mencuaikan amanah, memang habislah harta tu. Sebab tu Nabi pesan, solehkan jiwa hati sanubari, barulah kita akan menikmati akan harta yang Allah Ta'ala pinjamkan itu. Sebab itu dalam pesanan para ulama yang lain pun banyak mengajarkan, orang yang memiliki sifat amanah, kejujuran, banyak kelebihan dia akan dapat. Antara lainnya apa? Pertama sekali, orang yang amanah, orang yang jujur dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Tak kiralah pada posisi kedudukan dan jawatan apa sekalipun. Pertama sekali adalah Allah Ta'ala akan mudah makbulkan doanya. Allah akan mudah makbulkan doa seseorang yang bila dia buat kerja dengan kejujuran, Allah makbulkan doa dia. Kalau masih ingat lagi kisah yang berlaku kepada tiga pemuda yang bersinggah di sebuah gua, kemudian pintu gua tersebut tertutup dengan satu batu yang besar jatuh dan blok jalan untuk mereka keluar. Namun akhirnya ketiga-tiga itu bertawassul. Mereka berdoa minta pada Allah dengan bersandarkan amalan mereka masing-masing. Tapi secara umum tiga-tiga itu mereka ada sifat amanah. Amanah dengan mak bapak, amanah dengan diri sendiri dan hawa nafsu, amanah dengan pekerja. Maka Allah Ta'ala makbulkan doa, selamat semua tiga-tiga tu. Yang keduanya, kata ulama, orang yang amanah dalam tugas, dalam kerja ini akan diberikan jalan keluar ataupun solusi dalam setiap permasalahan. Macam kita buat apa-apa kerja kan, mustahil lah tak ada masalah, tak ada cabaran dan dugaan. Tetapi dengan sebab atau asbab kita amanah dan jujur dalam kerja, Allah akan bagi jalan keluar tu smooth saja, mudah saja. Sungguh sama juga kisah yang tadi ni kan, maknanya tiga pemuda yang tersekat daripada keluar, boleh meninggal, tak makan, tak ada pernafasan cukup berapa hari dalam tu, tapi Allah alihkan batu yang besar tersebut, asbab dengan izin Allah, dan juga amalan-amalan baiknya mereka semasa sebelum kejadian tersebut. Dan yang ketiga, kata ulama, iaitu Allah akan jamin rezeki keturunan. Ingat ya kawan-kawan, kita ini jadi orang yang jujur, orang yang amanah dalam tugas, Allah akan jamin rezeki keturunan kita. Ingat tak kisah dalam surah Al-Kahfi yang mana Nabi Musa dan juga Nabi Khidir alaihimassalam, dua Nabi Allah yang mulia ini, ketika sampai di satu kampung, orang kampung tu buat tak heran, tak layan. Ini bukan ustaz penceramah TV, apa selebriti, bukan. Ini Nabi dia buat tak heran kan. Tapi baiknya Nabi Khidir, ada satu rumah yang hampir roboh, rumah usang. Tapi Nabi Khidir binakan kembali, perelokkan balik binaannya. Ringkas cerita lah, rupa-rupanya di bawah tapak rumah tersebut ada harta milik anak yatim. Pelajarannya apa di sini? Kalau sekiranya rumah itu terus dibiarkan, tak diperbaiki, agak-agak ada tak pemaju lain datang? Of course lah, tanah mahal kot. Ada orang akan korek, nak buat rumah, tanam piling. Nah, jumpa harta pula. Dia kata rezeki terpijak kata korek ke, jadi milik dia orang lah. Tapi Allah pelihara, nampak tak?
Allah pelihara harta yang warisan daripada mak bapak anak-anak, warisan daripada mak bapak anak-anak yatim tu akhirnya sampai ke tangan anak yatim tu. Tapi kalau disingkap kembali, macam mana benda ni boleh berlaku? Harta tu selamat sampai ke tangan anak yatim. Dalam Quran juga Allah ceritakan. Allah kata apa? Wa kana abuhuma salihah. Kerana mak bapa budak-budak tu atau mak bapa anak-anak yatim tu adalah orang salihah, orang-orang baik. Jadi disebabkan mak bapa anak-anak yatim tu mereka dahulunya orang baik, orang jujur, rajin semayang, taat perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, maka jaminan rezeki keturunan. Kadang ada orang beranggapan, alah ustaz, kalau saya baik pun apalah saya dapat. Tak. Abang akan dapat syurga, akak-akak dapat syurga, anak-anak waris keturunan hak masih hidup ni akan dapat jaminan rezeki dari Allah. Terima kasih atas kesudian menonton saya pada kesempatan video kali ini. Moga ada rezeki dan lain-lain kesempatan kita sembang-sembang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.